Tuang kecil ni macam mana? Kena lambat lah. Buat naik dulu lah. Nanti aku lambat. Pak biji si shrimp ni lagi. Koni biru. Koni kelabu ni kamera. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dapat turun lagi ni hari Sabtu. Hari Khamis dah aku dah turun. Malam Jumaat, hari Sabtu aku turun lagi. Ada peluang ni kan. Turun je lah. So hari ni aku turun berenam. Ada Nas, ada Andi. Nas, Andi, Abang Jamil, Man dengan Tok Lan. Masuk aku ada 6 kayak. Alright, macam biasalah aku turun kat Pagar Lalang ni, kat Awani ni. So jumpa kat spot lah. Lancar. Ada hasil aku up, tak ada hasil minta maaf. Oh, insya-Allah turun beramai-ramai. Kalau korang kan, korang kaki mancing lah. Aku nasihatkan pakai kayak. Seronok dia lain macam tu. Seronok lain macam tu. Risiko jangan cerita lah. Kok mana pun kalau bersukan ke apa ke, tetap ada risiko lah. Tapi kita safety first lah. Pakai life jacket, pakai apa semua kan. Ada fish finder semua. Lebih baik kalau ada walkie-talkie lah. Tapi seronok. Lepas tu aku rasa mudah nak dapat ikan lah pakai kayak ni. Nak pakai umpan udang kan. Kalau fully jig tu lain cerita lah. Ni kalau kau bawa udang hidup, insyaAllah biasanya ada je ikan yang makan. Alright. Okay, dah apa spot ni? Sikit kat Nas tu. Kita try sini dulu. Air mati je. Awal lagi dah strike tu. Bagilah umpan aku jejak air dulu. Apa tebu? Wah, orang depan ni galak ah. Ambil lesen dulu, Jonah ha. Ambil lesen dulu. Saya boleh ambil lah ni. Garang. Right. Macam. Apa? Burut. Asah. Alhamdulillah. Dah gerak. Melawan anjing. Hop. Anjing. Yang kata tak main jig nah. Kena kat batang hidung lah tu. Alhamdulillah. Ikan. Sini bang. Bahaya. Mata jig jangan suka-suka pegang nah. Yes. Mata jig jangan suka-suka pegang. Yes. Gari. Dah lagi. Tekan. Dalam 30 meter lebih.
Oh. Lawan kuat oh. Kuat dalam dia duduk. Pam dia sikit. Oh, gerut-gerut lagi. Ui. Saya lebih kurang je. Alhamdulillah. Ui, kena bawa dagu lah. Tak bol, rezeki lah. Kena bawa dagu. Ada mula tak mau. Ni ikan muda. Ini ikan muda, sisik dia halus lagi. 1/2 kilo ada ni. Bawa dagu, rezeki lah. Alhamdulillah. Aku baru nak letak cik. Langgar ni warna pipi. Tak lari pun. Tok mudim kot. Rasa macam ni tok mudim. Aku dah cakap. Kalau tak lari tu tok mudim lah. Oh, ada barang lah sini bang. Oh. 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 Barang. Oh, gerut-gerut. Ada Alhamdulillah. Oh, semua jenis ada je bang. Kerapu ada, gerut-gerut ada. Abang tadi dapat jenahak. Wah. Baik spot ni. Tanda. Alhamdulillah. Gerut-gerut. Oi. Gerut-gerut ni. Kocik. Oh, ampar tebu. Ni spesies lain punya ampar tebu ni. Nak tunggu ni. Kocik. Tengah turun dia ambil. Kena parut. Pakai tebu. Oh, karang kau ikan. Ikan pun bukan, karang pun bukan. Pucuk juga kau. Alah, baby jenahak. Peh balik ah. Aku nak baik kan. Ada lagi. Oh, melawan. Sangkut. Tok Lan kena. Tok Lan kena tekan. Tok Lan kena tekan. Dah. Belum sampai. Jenahak. Jenahak ke gerut? Alamak. Kalau tadi datang dah penuh kali. Oi, saiz. Okey tu. Jenahak. Baru tanya tadi ikan kasar dah kena bongkor. Okey. 1/2 kilo ada.
Tak bosan lah. Tapi syok lah kau tengok tu. Dia punya tokan tok. Tu ada ha. Saiz tu lah cendol. Boleh lah. Sini, sini. Meriah tu. Kurut-kurut. Saya tapak tangan. Benar. Cik. Dia makan kat tebing ni je. Dalam 30 meter turun 33 ni. 2 kali aku sampai sini, 2 kali strike. Cek, buah dagu lagi. Oh, dia dah makan dah tadi. Cek. Aduh, tak kena. Ambil balik. Oh, tadi dah kena lucut. Ya, ambil balik. Alhamdulillah. Rasa aku ikan yang sama ni. Oh. Dia gerak ke apa ni? Oh. Sana nak perginya. Jauh pergi. Oh, kapu. Kapu, patut dia ambil balik. Alhamdulillah, kapu. Kamu tak buat kapu kan? Sini duduk kau ya. Kapu kan? Saya boleh tahan. 4 kilo tak? Kapu kan? Makan jik, anjik. Dia dah lucut tadi tu. Dia ambil lucut. Aku turun dengan menjik cepat-cepat. Makan balik. Alhamdulillah. Jikdang ah, jikdang. Aduh. Oh. Ada? Oh, ada. Tengok dia lari tu. Locuk-locuk ujung juga dalam air. Lah syok layan. Nokan-nokan bang. Oh, geruk-geruk bang. Guru-guru. Sini. Lagi kawan-kawan. Marilah. Tak besar lah. Aduh. Kita dulu. Tambah. Jadi. Tak lawan pun. Aku dah agak lah kau tak lawan tu. Ya. Buang. Kecil. Karung. Sini duduknya. Tadi dia frenzy makan, lepas tu dia senyap. Baru dah bertukar. Dia hanya tempat lain. Wah, pusing-pusing ah. Sini duduknya. Sini. Alright. Gurut-gurut. Anjik ya. Jangan cakap abang tak kajik. Tengok banyak ni. Tengok ujung juga. Semua malam betul lah ni. Belum lembut. Baru best. Awak bang, saiz-saiz ni banyak bang. Boleh lah. Padam.
Kumpul. Oh. Tak bunyi pun. Foul. Tengah belakang kau tu. Nampak macam ikan bosa. Mana dia? Kecil. Bukan. Tekan. Panglima garang rupanya. Auto release. Minum air Rod. Langgar kayak aku. Gerut. Alhamdulillah. Saya poket. Dia kalau dah petang-petang memang saiz ni lah. Kalau besar-besar saya pagi-pagi. Ikan. Aku ingat sangkut. Allah. Besar lah tu karung. Kecil. Saya tabur lagi. Auto release. Kena lagi. Dia datang satu kumpulan ni bang. Walah apa tebu. Apa tebu pun saiz tu. Didang lah. Awak tak pandai main jil kosong. Janji dapat ikan lah. Makan kuat ikan tu. Tak nak naik. Nampak tak? Dah aku ingat Adi tadi. Abang Jamil. GT patutlah GT. Lama tak dapat GT kat sini ha. Baby GT. Ada. Ikan masuk. Lama tak kena GT ni. Onjik. GT baby lah. Boleh lah. Ulur makan tu. Gerut-gerut lah kalau makan macam ni. Saiz okey. Saiz okey. 4 jari 5 jari. Baby gurut-gurut. Dah. Makan jig lah ni apa seliwak. Seliwak makan jig oi. Ini bukan seliwak. Gelama papan. Asal. Tak apa janji ikan. Kana. Hai. Makan je dah tahu dah. Asal. Gerut. Alhamdulillah. Tambah dah petang-petang ni.
tengok orang strike ya, awak pun nak juga dah petang, angin pun dah kuat. Balik. Ada laut sikit lah. Kan aku dah tahu dalam tong. Nanti kat darat aku tunjuk hasil aku. Boleh tahan lah nari laut. Oh, payung aku pun dah tak tentu arah. Jom, baik. Boleh. Alhamdulillah. Masih. Ombak pun belum tu. Ha? Dia lari kontrol. Dia lari ke kiri kan. Okey ni. Dah naik dah lama naik. Ada ikan? Dia kecil-kecil lah. Geruk-geruk pun kecil-kecil ya. Oi. Mamai. Kecil lah, tak ada sekilo pun. Okey tu. Banyak. Ikan. Boron. Ada GT sesat seko. Mana San? Ha? Gongkon. Siap mana? Oh, alu-alu. Mana San? Ha? Mana San dapat gongkon? Alu-alu. Kiri hujung lah. Oi, pecah tong. Udah gangster laut. 4 kilo ada ni. Dia magic ke? Kenapa ni? Ni ekor kuning bakar sedap nah kau belah dua. Aduh, ini tak pergi kerja dah minggu ni. Belah dua kan. Bakar cicah asam pedas. Apa? Asam pedas lah. Air asam. Gambarlah dengan topi. Dan toklan ikan. Wih. Asal ni. Oh. Kasar. Ada 3 ekor kasar. Jenahak pun kasar. Weh, biar betul orang tua ni. Oh, patut lah. Dia tak nak naik. Ada lagi. Aisim men. Kasar-kasar tu. Ini 3 minggu punya laut. Apa jenahak? Dapat mana? Ha? Rahsia. Patut tak telefon aku. Makan seorang. Alhamdulillah selamat mendarat dah geng. Aku pun dah susul ikan aku. Kau tengok ah, gerut-gerut je. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Gerut. Ada GT. Ada kerapu seko. Tanda seko. Lama 3 ekor. Alhamdulillah. Oh, meriah. Semua pun gasak ni lagi lah. Alright, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Ikan.